tahu kan malam ni ada Piala Malaysia akan disiarkan di RTM. Jom kita ke sekitar stadium tanya prediction orang ramai. Jom. Apakah prediction abang? JDT ya. 3-0. This will be a pretty clear win. I think 3-0. Draw penalti, faham tak? Kita bagi jawapan yang jujur dan ikhlas lah. JDT menang 3-1. Pahang 1, JDT 1 akan ditentukan oleh sepakan penalti. Ikut pada prestasi semasa memang JDT atas kertas memang dia boleh champion lah. Tapi saya rasa draw juga. Draw Satu sama, Pahang menang penalti. JDT 3, Sri Pahang 1. JDT 2, Pahang 1. 4-1. Wait, wow. 3-1. Predicting Pahang is going to win 2-0. Pahang is gonna win, definitely. 3-0. JDT win 3-0. Banyak kawan kata JDT akan menang. Tapi kita dah lama dah dekat 11 tahun tak final. Jadi kita pergi ni untuk bagi semangat je lah. Kalau menang tu lain cerita.